tahu tak hair dryer ni daripada brand apa? Daripada Yole. Yes, betul. Sebab dekat rumah pun saya ada pakai brand ni juga. Rambut tu lagi cepat kering lah daripada brand-brand lain. Sebab awak tahu hair dryer ni untuk awak untuk tambah-tambah collection. Terima kasih. Ika tahu tak hair dryer ni brand daripada mana? Tak tahulah, tapi nampak macam premium. Tapi kan dah ada hair dryer dah. Hair dryer ni daripada Yole hair dryer. 100 kali powerful daripada hair dryer awak. Betul ke? Betul. Jom kita cuba. Nak? Oh, ini ke? Ika punya hair dryer. Sebelah kanan ni hair dryer Ika, sebelah kiri hair dryer Yole. Kita pakai yang Ika punya dulu. Saya bagi masa 5 minit dimulai daripada sekarang. 3, 2, lock. Memang tak kering lah kak. Biasa Ika guna Ika punya hair dryer ni ambil masa 20 minit sampai 30 minit macam tu. Jangan risau. Sekarang kita pakai hair dryer daripada Yole. Wow. Dia ada 4 mood tau. Ada yang sejuk, ada yang panas. Wah! Kita bagi timer 5 minit dimulai daripada sekarang. Dah kering dah pun kak. Tak sampai 5 minit. Sekarang Ika keringkan sekali semua. Serius lah kak, dapat result macam ni. Tak rosakkan rambut pun. Sekarang percaya kan hair dryer Yole ni lagi bagus daripada hair dryer lain. Of course lah. Siap dah? Yang ni untuk Ika. Thank you kak. Sama-sama. Kalau korang nak juga, tekan bakul kuning sekarang.